Apa kaitan cyst dengan PCOS? Cuba doktor explain sebenarnya PCOS ni apa benda, penyakit ke? Untuk merawat PCOS ni di FBS Center is lebih mudah berbanding dengan nak merawat endometriosis sebenarnya. Macam doktor cakap lah kan, itu hardware problem, ini software problem. Jadi di corpus luteus cyst ni dia akan berlaku setiap bulan, betul? Betul. Selepas ovum release. Jadi ada tak untuk seseorang tu dia punya corpus luteus cyst ni setiap bulan pun bermasalah? And then kalau in that condition, adakah dia tiap-tiap bulan pun kena dapatkan this surgery? Tapi memang ada orang yang mengalami masalah ni berulang. Ada orang sampai ada 3 kali dah kena operation because of the corpus luteus cyst. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Dekat Mic Podcast. Bersama saya lagi hari ini, Azra Azmi, host anda. Dan macam biasa kita akan bawakan korang topik-topik yang best-best untuk korang jana ilmu pengetahuan. Okay? So, pada episod yang lepas kita ada bersama Dr. Rasliza Ramli, merupakan seorang pakar obstetrik dan gynecology yang mana kita bincangkan tentang period pain ataupun senggugut, di mana senggugut ni untuk perempuan lah. Tak boleh diambil remeh sebab dia ada kaitan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya agak severe lah. Tapi untuk kali ini kita masih lagi bersama Dr. Rasliza Ramli. Selamat datang doktor. Terima kasih. Doktor, everything's good today? Okay, Alhamdulillah. So Dr. Rasliza Ramli merupakan obstetrik dan gynecology specialist di KPJ Kajang Specialist Hospital, ya doktor? Betul. Ya, so doktor, hari ini kita nak cerita pula extension of endometriosis, ataupun episod lepas kita cakap pasal period pain yang ada kena-mengena dengan endometriosis. Untuk episod kali ni saya nak tanya doktor pula tentang cyst, CYST. Yang ini paling saya selalu dengar lah pasal cyst. So mari kita mulakan doktor. Seringkali kita dengar macam kawan baik kita ataupun adik-beradik kita, mereka ni ada cyst. Boleh tak explain dulu apa tu cyst secara menyeluruh? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput doktor ke studio. Okay, jadi perbincangan kita kali ini adalah mengenai cyst, ataupun lebih tepat lagi yang kita panggil adalah ovarian cyst, cyst. Ataupun cyst di ovari. Okay. Jadi dalam sistem reproduktif wanita itu terdapat 2 ovari, kiri dan juga kanan. Okay. Jadi kalau kita cakap pasal cyst ni, dia pengertian dia, definisi dia mungkin sangat luas lah. Sebenarnya ada macam-macam cyst yang boleh berlaku di ovari. Okay. Jadi doktor suka nak classifykan dia lah. Kita groupkan dia. Cyst ni kita boleh groupkan dia. Satu adalah perubahan cyst pada ovari disebabkan oleh perubahan fiziologi, ataupun perubahan hormon di dalam cycle, di dalam kitaran haid tu. Perubahan hormon di dalam kitaran haid juga boleh menghasilkan cyst pada ovari. Okay. Dan satu grup cyst yang lain lagi adalah kita panggil sebenarnya ketumbuhan. Ketumbuhan pada ovari, yang ketumbuhan ni boleh jadi ketumbuhan yang benign, ataupun ketumbuhan yang kanser. Okay. Jadi kita pergi dulu kepada physiological cyst pada ovary. Jadi physiological cyst ni boleh dikatakan semua orang ada physiological cyst, sebab apabila ovari itu melalui proses ovulation, iaitu mengeluarkan telur ataupun benih lah, ovum, mengeluarkan benih. Jadi selepas pengeluaran ovum tu, ovari akan membentuk apa yang kita panggil corpus luteal cyst. Corpus luteal cyst. Jadi ini adalah cyst yang biasa, ataupun kita panggil physiological lah. Maksudnya dia memang akan berlaku. It's a normal punya cyst normal, lah. Dia cyst yang normal. Tapi kadang-kadang cyst ni ada juga yang memberi masalah, di mana corpus luteal cyst ni selalunya dia saiz dia kurang daripada 2 cm. 2 cm kecil je lah. Kurang dari 2 cm. Okay. Tapi kadang-kadang ada yang orang kata ada yang nakal sikit lah, dia jadi besar sikit. Untuk this corpus luteus
cyst. Dia jadi besar dia boleh sikit. jadi besar sikit. Mungkin sampailah 3 cm ya, ataupun 4 cm. Tapi walau bagaimanapun kurang daripada 5 cm. Ya. Okay. Jadi disebabkan oleh corpus luteal cyst ni, dinding dia sangat nipis. Ya, dinding cyst tu sangat nipis. Kadang-kadang berlaku di mana dia pecah. Ya, sebab bila dia besar sikit dia cepat pecah. Dia burst lah macam tu. Dia burst ya, because dinding dia tu nipis. Jadi itu yang menyebabkan kadang masalah tiba-tiba sakit perut ya, sakit sebelah kiri ke sebelah kanan ke. Lepas tu pergi jumpa doktor pun cakap mungkin awak punya cyst lah. Cyst ni dah pecah ya, ataupun cyst tu berdarah ya. Tapi in what case menyebabkan dia besar daripada saiz normal? Itu kita tak faham apa sebab dia kan. It can happen lah. It can happen ya. And it's normal to tapi happen. Kebanyakannya dia mungkin berlalu begitu saja ya. Kadang kita rasa ramai orang in the middle of the cycle, dalam period dia tu middle of the cycle, dia rasa suddenly rasa perut sakit ya. Masa mid cycle, so we call it mid cycle pain. Ini adalah masa di mana berlakunya ovulasi ya, ovulation berlaku. Tapi kadang-kadang bila dekat nak period, berlaku juga sakit tu. Ini mungkin disebabkan oleh corpus luteal cyst yang dah pecah. Okay. Ya? Tapi tak semua corpus luteal cyst yang pecah tu kita perlu pergi buat operation kat dia. Ya? Dia boleh boleh kalau misalnya sakit tak teruk ataupun mula-mula sakit sangat, lepas tu dah tak berapa sakit, jadi kita boleh aja bagi obat-obatan yang biasa, dan nanti sakitnya akan reda lah. Ya? Hanya segelintir saja di mana cyst tu pecah dan mungkin berdarah yang menyebabkan perlu pergi buat surgery ya, untuk control bleeding tu dan untuk bersihkan kawasan ovari yang dah pecah, yang dah berdarah tu. Sampai kena operation Jadi go back to this corpus luteal cyst, saya macam tak faham lagi. Benda ni dia ada di dalam rahim wanita di dalam ovari. Ovari sahaja. Setiap masa sahaja, setiap masa memang saiz dia macam tu ke, ataupun dia ada fasa-fasa di mana dia akan membesar, dia akan mengecil. Dan apa function dia sebenarnya dalam ovari dia berlaku, ini perubahan yang berlaku selepas telur keluar daripada ovarian, daripada permukaan ovari. Ya, lepas telur keluar terbentuk corpus luteal cyst. Tapi selalunya dia kecil aja. Tak ada masalah. Tapi ada orang dia jadi besar sikit, dan bila jadi besar ada pula yang pecah. Bila pecah ada yang berdarah. Yang ni yang jadi masalah. Tapi ini masalah yang sementara lah ya. Kalau kita dah rawat, mungkin kita boleh guna obat-obatan kalau pasien ada sakit. Dan kalau lagi teruk lagi kan, guna ubat pun tak okey, sakitnya berterusan, mungkin kita kena buat laparoscopic surgery lah. Kita intai tengok kat dalam kenapa masih sakit, mungkin ada pendarahan berlaku ke ya, surgery. Laparoscopic surgery ni dia macam masukkan kamera ke sahaja? Cucuk kamera je lah, dia tak perlu bedah. Buat lubang yang kecil. Lubang yang kecil dekat pusat, dekat kawasan pusat, dan kita masukkan kamera. Dan kita tengok di dalam pelvis tu apa yang berlaku. Kalau serius, kalau ada ovari ovarian cyst pecah ke ya, corpus luteal cyst pecah ke, kita boleh buat operation lah untuk kalau ada bleeding, kita boleh stopkan bleeding tu ya, dan kita boleh bersihkan kawasan tu supaya dah tak sakit lagi lepas tu. Okay? Jadi di corpus luteal cyst ni dia akan berlaku setiap bulan, betul? Betul. Untuk meriliskan ovum. Selepas ovum release. Selepas ovum dirilis. Jadi ada tak untuk seseorang tu dia punya corpus luteal cyst ni setiap bulan pun bermasalah? And then kalau in that condition, adakah dia kena tiap-tiap bulan pun kena dapatkan this surgery ataupun macam mana doktor? Tak, sebenarnya kalau kita, tapi memang ada orang yang mengalami masalah ni berulang. Ada orang sampai ada 3 kali dah kena operation because ada corpus luteal cyst. Berapa kerap tu? Dia macam sebulan sekali, setahun sekali? Mungkin dia random lah. Random ya. Tapi kalau kita tengok pesakit ni ada masalah tu berulang, selalunya kita akan beri dia obat-obatan supaya tak ada berlaku ovulation. Ya? Ada obat-obat hormon yang membolehkan
ovulation tidak berlaku. Jadi konsep kita sekiranya tidak berlaku ovulation, maka tak adalah berlaku copper luteal cyst tu kan. Jadi tak adalah dapat sakit cyst pecah ke kan. So doktor, yang corpus luteal cyst ni dia ke yang punca menyebabkan dari normal cyst kepada yang abnormal cyst, ataupun cyst yang kita selalu dengar kena operation, kena buang dan banyak biji-biji. Adakah dia the same one ataupun a different one? Bukan. Copper luteal cyst ni adalah cyst yang biasa je. Dia tidak ada, takkan berlaku macam complication dia bertukar menjadi kanser ke, ataupun dia menyebabkan ketidaksuburan ke, dia tak ada macam tu. Dia tak ada berlaku rentetan penyakit lain lah selepas copper luteal cyst. So dia bukan macam cyst biasa yang kita selalu dengar. Dia bukan cyst biasa. Dan apa beza dia kalau untuk cyst biasa tu? Yang cyst yang lagi satu yang mungkin Azra maksudkan tu adalah kita panggil ketumbuhan, ataupun is a growth lah actually. Is a ketumbuhan pada ovary. Jadi ketumbuhan ni macam doktor cakap tadi, kita boleh bagikan dia kepada ketumbuhan yang benign, yang tidak bahaya, ataupun ketumbuhan yang kanser. Okay, jadi ketumbuhan yang biasa ni kita ada beberapa jenis lah. Ada beberapa jenis ovarian cyst yang dikategorikan sebagai cyst ovary ataupun ovarian cyst jenis ketumbuhan. Pertamanya adalah endometriotic cyst, yang berkaitan dengan endometriosis. Macam yang episod lepas tu lah. Betul. Maksudnya endometriotic cyst, yes. Yang sel yang terkumpul tu lama-lama dia menjadi cyst lah. Darah terkumpul di dalam ovary. Jadi ini kita klasifikasikan sebagai ketumbuhan juga. Ketumbuhan ovary. Ada pula yang jenis ketumbuhan ovary ni yang kita panggil sebagai dermoid cyst. Dermoid cyst. First time dengar ni. Okay. Dermoid cyst ni adalah ketumbuhan pada ovary yang ada structure. Dia ada structure seperti rambut. Okay. Apa lagi? Gigi. Pernah dengar juga macam kuku kan? Lemak. Rambut, kuku, gigi kan. Betul. Macam mana boleh berlaku doktor benda tu? So untuk dermoid cyst ni, kita boleh kategorikan dia sebagai ketumbuhan, dan dia sebenarnya adalah cyst yang memang yang dah ada di dalam badan kita, sejak badan seseorang pesakit tu, sejak dia masih kecil lagi sebenarnya. Masih kecil ke ataupun masih dalam perut? Semasa pembentukan sistem reproduktif. Sebab sistem reproduktif kita ni, human body ni, kita dibentuk daripada 3 lapisan. Okay? 3 lapisan iaitu macam disc lah. Kita dibentuk daripada 3 disc. Apa yang kita panggil ectoderm, mesoderm dan juga endoderm. Okay. Jadi setiap lapisan disc ni dia akan bertukar menjadi organ-organ kita, yang lain-lain, benda-benda dalam badan kita lah. Jadi ectoderm ni selalunya adalah lapisan yang akan tumbuh menjadi kita punya rambut, kulit kita, scalp, lapisan scalp lah, scalp kita. Apa lagi? Gigi, lemak under the skin. Dan sangat unik, this ectoderm, ovary kita juga berasal daripada ectoderm. Doktor kata unik tu sebab ovary kan dekat dalam. Tapi kenapa dia berasal daripada benda-benda luar, lapisan yang luar, ectoderm yang luar kan. Jadi semasa pembentukan embrio tu, semasa disc tu menggulung, bila kita nak jadi embrio tu, yang leper ni, disc yang leper ni dia jadi bergulung. Jadi yang luar jadi ke dalam lah juga kan. Okay, so semasa tu ada berlaku percampuran lah. Percampuran antara sel-sel yang nak jadi patut di luar, nak ataupun jadi patut apa, rambut, nak jadi gigi, nak jadi lemak, dia incorporated into the ovary. I see. Jadi benda tu dia tak nampak lah masa kecil, dia tak nampak lagi kan, dia tak nampak sampai kadang dah umur 20-an, umur 30-an baru dia jadi mature.
Dia maksudnya dia membesar sebab gigi tu turut membesar, rambut tu turut membesar. Betul, pandai. So basically benda tu semua hidup lah. Because it's a cell kan. Betul, yes. Dan dia differentiate, dia menjadi mature lah. Dia pun menjadi dewasa juga. Rambut tu pun menjadi semakin lama semakin panjang. Oh, tu dia makin lama makin besar lah. Yes. Dan kira sis jenis ni bahaya ke? Dan perlu dibuang ke? What happen kalau orang tu tak buang? Apa yang terjadi kepada sis macam ni adalah sis macam ni selalunya dia sangat berat. This type of ovarian cyst dia berat. Kenapa? Sebab ada lemak, ada tulang kan, gigi kan. Kadang-kadang even tulang pun ada. Ada rambut semua, jadi dia satu cyst yang berat. Jadi bila sesuatu cyst tu berat dan besar dan berat, dia ada risiko untuk berlaku torsion ataupun dia twist. Dia twist macam mana tu? Twist, dibayangkan macam satu buah, ya. Sebab ovari ni dia ada ligament, okay, yang memegang ovari ni. Dia ligament tu daripada ovari dia pergi ke rahim. Rahim lah sebenarnya yang memegang ovari tu. Jadi bila saiz ovari normal, dia punya ligament pun saiznya normal lah, kan. Tapi bila ovari dah membesar, dah ada ketumbuhan kat dalam dia yang dermoid tu. Jadi the ligament of the ovary pun jadi panjang. Ya, because berat kan. Betul, faham. Macam kita lah gantung benda, kata kita kena getah ke apa. Kalau lagi berat barang tu lagi lah meregang kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi apa tu? The ovarian ligament become lengthen. Dia pun memanjang. Lepas tu kita pun orang tu pun dia buat benda macam biasa lah. Dia solat lah, dia tidur lah, dia macam tu macam ni. And the ovary get twist. Oh, dia punya ligament tu pusing dia terpintal. Macam menyumbat lah. Twisted ovarian cyst. So apa yang terjadi bila berlaku twisted ovarian cyst? The whole ovary dah tak dapat bekalan darah. Sebab dah macam tercekik kan. Betul. Macam dah kena strangle lah. So no blood supply to the ovary. Okay. Jadi menyebabkan ovary tu kalau kita tak selamatkan, ya, patient mengadu sakit, kita pun dah tengok dekat scan ada ovarian cyst. Ada possibility di mana the whole of the ovary become black. Hitam. We call it gangrene. Gangrene maksudnya dah tak ada blood supply. I see. Then what happen, kena potong. Then the whole ovary have to be removed. Ya, sebab dah matilah kiranya. Dah matilah kan, dah hitam tu. Tak boleh disimpan lagi. Kalau disimpan akan menjadi toksik kepada badan pesakit tu. Dia menjadi toksik sebab benda dah mati kan. Betul. Jadi bila kita dah buang satu ovary, tinggal satu saja ovary. Kalau patient tu muda, satu ovary lah nak disimpan sampailah menopause. Jadi sebab itu penting kalau misalnya ada ketumbuhan pada ovary dan ada sakit, kita kena selamatkan ovary tu. Maksudnya kita kena buangkan ketumbuhan tu, cyst tu buangkan dengan dia punya rambut apa semua tu kita buang dan kita reconstruct the ovary supaya ovary tu balik kepada saiz yang normal. So macam doktor kata cyst ini, dermoid cyst lah, semua tu berlaku dalam ovary sahaja. Betul. So whatever happen kat situ, dia akan membesar kat situ, sakit dekat situ. Ada tak cyst lain yang dia pergi ke tempat lain, contoh macam kat fallopian tube ke, dekat endometrium wall ke, dinding rahim kan? Ada ke cyst tu berlaku kat situ? Cyst yang bersifat macam tu adalah the endometriotic cyst. Endometriotic cyst, ya? Yang boleh pergi ke tempat lain. Yes, di mana dia adalah dia adalah sebahagian daripada penyakit endometriosis lah. So dia dalam endometriosis. So dia dalam itu, dalam tajuk yang lepas lah. Okay. Macam tapi mana dia ovary tadi doktor cakap dermoid cyst dalam dia ada rambut, gigi kan. Okay. Endometriotic cyst pula kandungan dia adalah darah lama. Darah lama yang macam coklat. Darah beku? Macam dia tak ada darah beku. Dia macam cooking chocolate. Kalau kita nak buat coklat moist tu kan. Lepas tu kita nak letak dia punya moist chocolate lah dekat atas tu. So it looks like that. Because dia adalah collection of blood, yang dah bertahun-tahun lah mungkin. Blood tu tak ada oksigen lah kan? Jadi coklat macam tu. Yang blood tu tak ada oksigen lah kan? Tak adalah kat dalam tu, darah lama.
Kadang kita panggil juga cyst macam ni, kita panggil dia chocolate cyst. So endometriotic cyst equal to chocolate cyst. I see. Kedengaran sedap tu, tapi bukan. Dia adalah satu penyakit. So doktor, apa kaitan cyst dengan PCOS? Ataupun maybe doktor boleh terangkan tentang PCOS, sebab sekarang kat social media kan, dekat TikTok, IG apa semua, diorang banyak macam tunjukkan ciri-ciri wanita yang ada PCOS, apa yang perempuan PCOS tak boleh makan apa semua. So cuba doktor explain sebenarnya PCOS ni apa benda, penyakit ke? Sebenarnya PCOS ni adalah perubahan yang berlaku pada ovary itu sebenarnya adalah manifestasi masalah hormon yang tidak seimbang ya, dalam badan wanita. Ya, jadi dia salah satu pada manifestasi hormon yang tidak seimbang itu adalah perubahan pada ovary. Ya, di mana ovary ada cyst yang kecil-kecil. Ya, kalau kita tengok dekat scan dia nampak macam pearl necklace. Mutiara. Ya, macam rantai mutiara. So dia bulat-bulat kecil-kecil. Kita akan nampak rupa ovary itu dia agak besar dan juga dia macam ada rantai mutiara dekat situ. Itu menunjukkan perubahan hormon yang sedang berlaku. Tapi dekat ovary dia tunjukkan sebagai polycystic. Polycystic tu PCOS lah. PCOS lah. Oh, singkatan PCOS. Dia ada satu sindrom. Ya. Selalunya sindrom polycystic ni, satu, dia kena ada ovary itu berupa polycystic. Ya. Itu satu daripada dia punya ciri dia. Yang kedua adalah hormon yang tidak seimbang. Ya, hormon kita panggil follicular stimulating hormone dan juga luteinizing hormone, dia tak seimbang. Dia tak serupa macam orang normal hormon dia. Ya, dan juga dia ada berkaitan dengan period yang tak betul. Ya, period tak betul ni boleh jadi tak period ataupun periodnya panjang. Sangat berbulan-bulan. Panjang ataupun waktu tak period ada keluar period. Ya, boleh jadi macam tu. Dan juga dia banyak berkaitan dengan obesity ya, pada wanita. Kenapa ya? Kenapa orang yang lebih berat, badan lebih berat ni, dia lebih cenderung untuk ada PCOS ya? Sebab dia dengan hormon sebenarnya we don't know which one come first. Ya? Macam kita ayam, telur, kita tak tahu ayam dulu ke telur dulu ke. Ya? So we don't know whether is it the obesity causing the hormone imbalance or the hormone imbalance causing the obesity. Jadi bila kita nak treat ni, kita kena treat secara menyeluruh lah. Ya? Kita tak bolehlah bagi obat je kat patient, suruh patient makan ubat untuk mengatur period dia. Ya? Kita kena juga menasihatkan patient untuk menurunkan berat badan. Ya? Dan kadang-kadang penyakit ni dia ada berkaitan dengan diabetes, penyakit diabetes. Ya? Sebab dia ada juga berkaitan dengan insulin. Ya? Masalah insulin yang resistant. Yes, insulin resistant problem. So semua tu adalah berkaitan dengan orang yang ada PCOS ni lah. Betul. So bagi orang yang ada PCOS ni doktor, tadi macam-macam masalah lah doktor kata, berat badan naik, insulin resistant apa semua. Jadi apakah rawatan untuk orang yang ada PCOS ni ya? Adakah dia kena buat pembedahan dan buang this pearl necklace ataupun boleh dirawat dengan ubat-ubatan sahaja? Okay. So selalunya untuk PCOS ni kita memang gunakan ubat-ubatan sahaja. Tapi ada kes di mana kita mungkin perlu buat surgery. Ya? Laparoscopic surgery lah juga. Ya? Di mana kita akan drill ovary yang ada banyak cyst kecil-kecil tu, kita akan drill dia. Tapi tak semua kes kita akan buat macam ni. Kita akan, kalau sekiranya kita bagi patient tu rawatan tapi dia tidak respon. Ya? Ada patient yang kita bagi ubat-ubatan dia tak respon. Maksudnya happen. Tak ada perubahan apa-apa lah. Tak ada perubahan. Ovary dia tetap macam tu, hormon dia pun tetap macam tu juga. Ya? Jadi kes ni ini antara kes yang kita mungkin perlu buat ovarian drilling. Ya? Lagi satu yang kita perlu buat ovarian drilling adalah sekiranya penyakit ni dia berkaitan dengan penyakit ni juga, polycystic ni dia juga berkaitan dengan ketidaksuburan. Ya, di mana ovary tidak berupaya untuk mengeluarkan telur. Jadi kalau pesakit ni yang
dia mungkin dah kahwin beberapa lama tapi tak boleh pregnant, and then kita found out dia ada polycystic ya. Selalunya kita akan start ubat, tapi kalau dia tak respon, kita akan offer dia untuk buat ovarian drilling ya. Kenapa kita tak selalu nak offer ovarian drilling ni? Because kita tak boleh selalu nak buat drilling tu pada ovary kan. Drilling ni maksudnya we burn the ovary actually. We burn the ovary. Bakal kita diatomikan dia. Yang cyst kecil-kecil tu kita burn ya. Macam so pakai sekali laser buat lah. tu kita akan burn 8 spot in every ovary. Jadi kita tak boleh buat selalu. If we selalu buat, then the ovary will die lah kan. Maksudnya dia banyak kali sangat kena bakar, the ovary akan hilang function dia. Ya, itu yang boleh berlaku. Jadi kita memang simpan orang kata ovarian drilling ni last resort lah. Kalau teruk sangat last resort baru kita akan buat ovarian drilling. Tapi selalunya kita akan cuba kita guna obat-obatan ya, obat-obatan untuk regulate patient punya cycle, obat-obatan untuk menurunkan berat badan ya. Kalau patient ada diabetes ke, kita kena rawat diabetes dia. Jadi untuk PCOS ni usually dia akan berlaku pada dua-dua ovari ke? Sebab tadi doktor kata orang ada PCOS ni normally macam sukar untuk mendapatkan anak. Adakah dia berlaku pada dua-dua ovari kanan dan kiri secara serentak, atau normally orang akan ada sebelah sahaja? Okay. So selalunya dua-dua ovari lah ya. Sebab ini melibatkan dia macam sistemik lah. Jadi dia dua-dua ovari akan terlibat. Kita akan nampak dua-dua ovari tu bengkak dan dia ada yang pearl necklace tu. I see. Berapa besar saiz gelang mutiara tu, rantai mutiara tu untuk cyst per dia selalunya untuk satu ovari tu ovari tu tak akan jadi besar sangat. Selalunya ovari tu mungkin dalam 3 cm keseluruhan ovari. So dalam tu dalam necklace tu ada necklace tu kecil-kecil lah, maybe 0.3 cm ya, 2 to 3 mm, tapi dia ada banyak. Faham. Adakah dia masih boleh nampak dengan mata kasar, ataupun dia should be boleh nampak lah kan? Sebab masa kita scan kita akan nampak lah. Dia dan bila kita katalah kita buat laparoscopic surgery, kita nak buat ovarian drilling tu, dan kita akan nampak ada banyak mata-mata biji-biji PCOS tu lah, cyst tu, kita akan nampak kat situ. Jadi ada tak kebarangkalian orang yang bila dia last resort kan, dia buat this drilling untuk burn this PCOS punya cyst ni, ada tak kebarangkalian dia akan muncul semula this cyst? Betul. Dia akan boleh datang berlaku, balik. Sekiranya ada ada berlaku ketidakseimbangan. Ada orang dia ada penyakit macam ni, so dia pun dah rawat, alhamdulillah dia pun dah dapat baby ya. So bila dah dapat baby, kebanyakan orang rasa macam dah orang kata dah happy kan. Lepas tu mungkin makannya pun tak dijaga ya. Berat badan pun dah mula tak jaga. Dan ada possibility PCOS ataupun polycystic ovarian syndrome akan muncul kembali semula. I see. Jadi bila doktor sebut pasal tak jaga makan kan, untuk orang-orang yang ada PCOS ni, apa je pantang larang, benda-benda yang diorang tak boleh makan yang boleh trigger PCOS tu untuk datang dengan banyaknya? Dia selalunya memang melibatkan berat badan. Ya? Kalau berat badan dah terlebih, selalunya penyakit ni akan muncul lah. Ya? Tapi tak dinafikan ada orang yang slim ya. There are some slim patient who has this disease. Ya? Tapi kebanyakannya, majority memang ada masalah berat badan. Dia based on berat badan yang berlebihan tu yang membuatkan PCOS tu datang balik. Menyebabkan hormon tak seimbang. Hormon tak seimbang. Kita bayangkan dia macam satu cycle. I always call it a vicious cycle. Because of the weight, it cause hormone imbalance. Because the hormone imbalance, the ovary become polycystic. So the ovary become polycystic, period jadi tak betul. Period tak betul, berat badan naik. Berat badan naik, dia macam cycle. A vicious cycle. So we have to break the cycle somewhere. Break the cycle, period tak betul, we break the cycle. Kita bagi ubat-ubatan hormon untuk regulate the cycle. Ya? Obesity.
we break the cycle, bagi pasien obat untuk kurangkan berat badan. I see. Itu yang maksud doktor untuk jaga makan. Betul. Saya ingat macam untuk orang PCOS ni ada pantang larang, contoh macam tak boleh ambil sejenis makanan itu ke makanan itu, pantang daging ke pantang ikan ke contohlah contoh. So actually jaga makan untuk kontrol berat badan sahajalah. Betul. Untuk tadi macam doktor kata PCOS ni susah untuk dapat anak lah sebab dia susah nak keluarkan ovum kan, yang telur tu kan. Betul. Jadi macam mana pula kalau dia orang gunakan alternatif IVF untuk mendapatkan anak? Ada tak probability untuk berjaya orang yang ada PCOS ni dapatkan anak melalui IVF? Apa pendapat doktor? Perawatan IVF boleh dikatakan sangat berjaya untuk pasien yang ada PCOS. Because doktor selalu cakap PCOS ni, kalau kita compare PCOS dengan endometriosis, kita compare. To me, PCOS is just like a software problem. But endometriosis is a hardware problem. Macam komputer mana yang lebih senang you nak betulkan? Software ke hardware? Software lah kan? Software kot. Kalau software lah. Kalau in terms in the body mungkin software, sebab hardware nak tukar dengan apa kan? Kalau betul-betul komputer kita boleh beli je hardware baru. Betul. Sebab PCOS ni dia hanyalah masalah ketidakseimbangan hormon. Dia tak ada masalah fallopian tube tersumbat organ ke, lah. Fallopian tube abnormal ke, bengkak ke, dia tak ada masalah macam tu. Dia hanya ada masalah hormon yang tak seimbang. Jadi bila kita boleh rawat masalah tu, macam contohnya dekat IVF center, memang pesakit PCOS ni memang among one of the common patient in the IVF center. Tapi untuk merawat PCOS ni di IVF center is lebih mudah kalau berbanding dengan nak merawat endometriosis sebenarnya. Macam doktor cakap lah kan. Betul. Itu hardware problem, ini software problem. Faham. So yang PCOS ni kita boleh orang cakap, kita boleh beggar-beggarkan dengan hormon-hormon. Sebab dia tak ada masalah tersumbat. As long as kita berupaya untuk keluarkan telur daripada ovari tu, InsyaAllah dah boleh buat IVF lah kan. They can do IVF. Sebab telur ni memang ada. Hanya untuk orang PCOS ni telurnya tak keluar. Sebab telur ni dia di dalam ovarian follicle. Jadi orang yang ada PCOS ni, dia ovarian follicle dia tidak develop. Jadi telur tu dia duduk situ. Dia tak membesar lah. Dia tak boleh nak keluar. But it's there. Selagi you belum menopause, there are eggs inside the ovaries. Jadi dia lagi mudah sebab kita cuma perlu adjust hormon untuk keluarkan telur, senyawa di luar. Dan masukkan balik dalam kita punya rahim lah. Embryo transfer. Macam kalau endo, dia mungkin kacau uterus ke kan. Dia kacau tempat yang macam nak rawat pun susah. Endo lebih complicated lagi. Masalah dia complicated. Tapi endo macam uncommon, orang jarang sebut-sebut pasal endometriosis ni. Orang banyak sebut, saya tengok kat social media kan. Because jangan makan tu. Because pantang susu lah. Contohlah, saya tak baca sangat sebab saya tak ada PCOS kan. Saya banyak nampak benda tu lah. Okay. Jadi kan macam mana untuk seseorang perempuan tu, dia nak sedar yang diri dia sebenarnya ada PCOS. Ada tak macam checklist ataupun ciri-ciri yang doktor boleh senaraikan? Kalau nampak tanda-tanda ni, maksudnya awak ni ada PCOS lah sebenarnya. Okay, selalunya orang yang sihat, orang yang tak ada masalah apa-apa, dia tak adalah datang jumpa doktor kan. Betul tak? Jadi yang selalunya yang doktor perhatikan ni, pesakit PCOS ni memang selalunya lah majority lah memang ada masalah berat badan. Okay? Masalah berat badan dan period tak teratur ke? Period yang tak teratur. Tapi selalu ni memang dia punya starting tu is masalah berat badan. Itulah yang selalunya berlaku lah. Jadi bila berat badan dah ni, selalunya dia akan melibatkan head yang tidak teratur. Ataupun kadang-kadang tak datang head langsung. Ataupun masalah lagi satu, sekiranya dah kahwin selama beberapa tempoh tu, masih tak dapat baby lagi. So ini antara presentation yang selalulah yang common presentation yang kita akan jumpa di klinik untuk pesakit PCOS. Jadi macam tadi last I think this one is last. Kalau let's say orang tu dia kurus macam doktor cakap tadi, tapi dia pun sebenarnya ada cyst. Apakah penyebab dia ada cyst walaupun dia sebenarnya tak ada masalah berat badan?
Itu berkaitan dengan itulah insulin resistant lah. Insulin resistant. Kebanyakannya berkaitan dengan insulin resistant. Tapi kalau orang yang ada insulin resistant ni, bukankah dia akan naik berat badan secara mendadak? Tak semestinya. Tak semestinya. So, boleh yang ada segelintir tu yang yang slim, but they have this problem. Jadi doktor, untuk PCOS ni, macam tadi kita endometriosis boleh berlaku seawal umur 17 tahun kan. Untuk PCOS usually di kalangan umur berapa yang mendapat penyakit ni? Selalunya di kalangan umur yang muda lah ya, bawah daripada 35 tahun. Lebih daripada dia itu? sangat common pada remaja ya. Terutamanya remaja yang obes lah. Kan bermulalah umur 15 tahun ya. Sampai umur sebelum 35 tahun. I see. Tapi selalunya kalau yang muda-muda ni dia belum yang remaja lah, belum terfikir untuk dapatkan anak lagi. Jadi untuk PCOS ni mungkin dia tak buat rawatan lah. Betul. Hanya masalahnya bila berat badan dia tu naik banyak kan, ataupun periodnya tak berhenti-berhenti ke, selalunya patient macam ni lah yang akan sampai ke klinik kan. So mostly patient doktor dia ada masalah berat badan dengan period yang tidak teratur. Betul. Itu yang dia akan datang kepada doktor selalunya lah. Betul. Okay, jadi itulah kita dah belajar banyak lah dengan doktor tentang cyst, tentang PCOS. Sebenarnya PCOS ni is one of the cyst jugalah yang menyebabkan kesukaran pengeluaran telur oleh wanita dan secara tak langsung menyukarkan untuk mendapatkan anak, ya doktor? Betul. Okay. Jadi untuk korang-korang di luar sana, mana-mana wanita yang ada cyst, yang ada pengalaman ada PCOS, cuba share sikit macam mana korang tangani masalah ni dan apakah rawatan-rawatan yang korang pernah lakukan untuk mengatasinya. So thank you so much doktor untuk penangan pada sesi kali ini. Sama-sama. So korang kalau ada apa-apa masalah kewanitaan, PCOS ke cyst ke endometriosis ke, boleh je cari Dr. Rasliza Ramli di KPJ Kajang Specialist Hospital. Kan doktor? Ya, betul. Doktor sudi je menerima pasien-pasien yang ada di luar sana untuk bantu mendapatkan menyelesaikan masalah-masalah wanita. Ya. So korang juga jangan lupa untuk dapatkan maklumat lanjut tentang spesialis ataupun pakar-pakar doktor yang ada di KPJ Kajang Specialist Hospital. Korang boleh je search diorang punya website dan juga follow social media diorang di TikTok dan juga Instagram. So thank you so much doktor. Sama-sama. Okay, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye.